Malam tu, aku cuma nak tolong seorang wanita. Tapi aku tak tahu, itu keputusan paling menakutkan dalam hidup aku. Jam hampir 12 malam. Aku baru balik kerja. Jalan sunyi, tak ada satu pun kenderaan lain. Tiba-tiba, aku nampak seorang wanita berdiri di tepi jalan. Dia pakai baju putih, rambut panjang menutup muka. Berdiri diam, macam menunggu seseorang. Aku berhenti. Walaupun hati rasa pelik, tapi kesian. Dia masuk, duduk di seat belakang. Sepanjang perjalanan, dia langsung tak bercakap. Aku cuba tanya, nak pergi mana? Tapi dia diam. Tiba-tiba, dalam kereta jadi sejuk. Sangat sejuk. Macam dalam peti kais. Radio mula berbunyi. Krek, 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 krek. Aku pandang cermin belakang. Kosong. Padahal tadi dia ada. Tiba-tiba, aku dengar suara di telinga aku. Terima kasih sebab tolong aku. Aku terus pusing. Dia ada di sebelah aku. Wajah dia pucat, mata kosong, senyum perlahan. Kereta aku hilang kawalan. Keesokan pagi, orang jumpa kereta aku di tepi jalan. Enjin masih hidup. Tapi aku hilang.